Okey, macam mana sebuah lori tayar dah botak, masih lagi pihak JPJ tidak ada pemantauan. Membahaya keselamatan penunggang jalan raya. Kau tengok tayar pun dah botak. Okey, saya harap pihak yang berwajib tolong tengok sendiri Bawa muatan berat. Hari ni pagi tak ada barang, tapi tayar dah botak nampak tu. Okey, jadi saya harap pihak yang sepatutnya kena alert lah. Lori banyak atas jalan ni. Macam mana boleh ada satu kebebasan yang tiada mengambil apa-apa tindakan? Sebab tayar dah botak ni, bahaya. Silap-silap boleh kemalangan. Jadi saya harap tolong pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ buat spot check ke semua lori-lori yang ada di KLIA ni. Okey, bahaya sangat. Kalau kata berit, okey, boleh membahaya kepada kenderaan motor dan juga kereta. Itu yang banyak lori berit hilang kawalan ni. Zaman sekarang banyak dah kes lori accident ni. Saya harap pihak terbabit tolonglah check dekat kawasan KLIA. Pagi-pagi orang sibuk nak pergi kerja. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.